Miskin di usia muda, pengalaman yang mahal. Miskin di usia tua, penjara kehidupan. Itu pun pengalaman. Kenapa saya cakap miskin di usia muda, pengalaman yang mahal? Sebab kita masih muda, kita ada waktu yang panjang, kita boleh bangkit, kita boleh bekerja. Orang sanggup gajikan kita untuk ambil sebagai pekerja. Tetapi, bila dah berusia, ini pun saya dapat banyak feedback daripada orang yang dah berusia, 50-an, 60-an. Ada masalah kewangan, dia kontak saya. Tuan Zul, macam mana nak selesaikan masalah kewangan saya? Apa masalah puan? Dia tanya saya melalui WhatsApp. Saya tak tahu dia umur berapa. Saya ada hutang yang banyak. Saya kata, puan jangan bimbang. Selagi puan boleh bekerja, bayarlah sikit-sikit, dapatkan ilmu kewangan, bayar sikit-sikit, lama kelamaan hutang tu akan habis. Tapi Tuan Zul, masalahnya ialah saya dah berusia, tak ada orang nak ambil saya bekerja. Tuan-puan, pada usia yang tua, tak ada orang ambil bekerja, hutang banyak, saya tak ada solution, tuan-puan. Saya tak ada jalan keluar. Saya dah ajar masyarakat ilmu bebas hutang loh. Saya penulis buku misi bebas hutang. Saya dah study macam-macam teknik settle hutang, bebas hutang. Macam-macam teknik, tuan-puan. Tuan-puan nak tahu teknik paling berkesan? Nak tahu tak teknik yang paling berkesan untuk bebas hutang? Nak tak? Paling berkesan. Take note ni. Bayar. Itu saja, tuan-puan. Saya dah belajar macam-macam teknik. Last kali teknik dia ialah bayar. Cuma teknik yang pelbagai tu beza je. Nak bayar yang mana? Hutang besar dulu ke? Hutang kecil dulu ke? Hutang interest besar dulu ke? Hutang interest kecil dulu ke? Itu saja beza dia. Bayar, tetap bayar. Yang pertama. Yang kedua, kena bayar dengan duit kita sendiri. Ataupun harta kita sendiri. Bukan bayar menggunakan duit orang lain. Tak ada, tuan-puan. Bayar hutang menggunakan duit orang lain, tak ada. Okay? Jadi, dalam pengalaman yang mahal, susah pada usia muda itulah, tuan-puan, saya cari jalan keluar. Macam mana cari jalan keluar? Ditakdirkan Tuhan tunjukkan jalan saya dengan pergi kedai buku, baca buku, tengok buku, belik buku. Satu buku yang membuka minda saya tentang keuangan. Tajuk dia, Jutawan dari Planet Jupiter. Jutawan dari Planet Jupiter. Ada lagi buku ni, tuan-puan. Buku tu dah berusia 20 tahun lebih dah. Buku tu dikeluarkan pada tahun 2003. Saya beli, saya ingat tahun 2003 saya beli buku tu. Beli, baca. Bila saya baca, barulah saya sedar. Rupanya saya ni tak ada ilmu tentang keuangan peribadi. Saya fikir saya dah tahu ilmu tentang kewangan. Sebab saya student accounting. Subjek accounting, subjek favourite saya. Saya tahu kira tambah tolak kali bahagi tu. Debit kredit semua saya tahu. Jadi saya menguruskan keuangan saya dengan buat account, duit masuk, duit keluar. Rupanya kewangan bukan sekadar duit masuk dan duit keluar. Okay. Bila saya belajar, bila saya baca buku tu, barulah saya sedar yang saya ni tak tahu ilmu tentang kewangan. Sebab rupa-rupanya kewangan bukan sahaja tentang matematik, tambah tolak kali bahagi. Rupa-rupanya kewangan ialah tentang mengurus emosi, mengurus tabiat, mengurus kebiasaan. Itu rupanya. Tuan-puan buat decision nak beli kereta. Tuan-puan kira tu berapa hutang yang tuan-puan kena tanggung, berapa interest, berapa. Tak kira. Fikir apa? Ni nak balik raya ni. Betul tak? Ni nak balik raya, duit gaji baru naik ni kaki tangan kerajaan kan. Gaji baru naik ni, dah naik 7% ni. Tambah sebelum ni kereta lama katalah bayar 800 sebulan. Kereta baru tambah lagi 400, baru 1,200 sebulan. Itu je kira-kiranya. Tapi lepas tu kita justify. Kena ni sebab kereta ni dah lama dah ni. Rosak sana, rosak sini. Kita buat decision dengan emosi. Lepas tu kita justify dengan logik untuk menyedapkan hati kita. Kita tak kira. Daripada kita tak ada hutang dah nak habis, tambah lagi hutang 100,000. Tak kira tu.
Kita buat decision bukan based on kira-kira, berdasarkan emosi. Jadi daripada situ saya belajar. Sebab tu saya always bagi tip-tip kewangan yang simple, nampak simple tapi impactful. Sebab teknik-teknik yang saya bagi boleh memenangi emosi kita supaya kita jadi kaya.